Boleh tak bagi review sikit apa yang awak makan tadi? Saya makan gulai ayam. Sedap. Boleh repeat nanti. Boleh tak bagi review sikit apa yang akak makan tadi? Assalamualaikum, hai saya Lina. Review dia saya makan tadi daging dendeng, dia memang sedap. Lepas tu dia tak berminyak tau. So bila kita makan daging dia tak keras. So senang kita nak macam kalau kita bawa pergi travel ke untuk mak-mak kan, dia macam lagi memudahkan lah. Dia senang makan, sedap dan best. Boleh tak bagi review sikit apa yang akak makan tadi? Makan yang dendeng, daging dendeng dengan gulai kunyit ayam. Lepas tu lagi satu apa? Rendang. Rendang ayam. Tapi yang paling sedap ni gulai kuning daging ni. Boleh tak bagi review sikit apa yang awak makan tu? So far tadi saya makan dendeng daging. Memang saya makan tu at first bite dah rasa juicy and lembut. So ada makanan dia kan macam ada warmer pack apa semua kan. So memang senang lah untuk student. So far saya rate 10 out of 10. So memang sedap, juicy and lembut. Tak ada liat-liat. Bagi review sikit apa yang awak makan tu? Saya makan dendeng ayam. Rasa dia sedap, dia tak terlalu pedas and tak adalah macam, dia secukup rasa. Okey lah, dia okey. Daging pun lembut, semua okey. Boleh tak bagi review apa yang awak makan tadi? Tadi saya dah dapat rasa gulai kuning daging dengan ayam rendang. So gulai kuning daging ni rasa dia macam manis-manis, cukup rasa lah. Manis-manis, masin-masin sikit and then dia creamy. So dia memang sedap. And dia tak terlampau rasa berempah yang kita rasa macam loya. So dia memang okey je untuk cita rasa orang Melayu, okey je.